walaupun baru beberapa minggu tapi ramai dah yang mula mendoakan untuk ialah dapat cahaya mata dan sebagainya kan. Korang sendiri ada baca kan. Jadi mungkin apa yang boleh dikatakan sikit? Kita aminkan. Saya serahkan pada Allah. Soal jodoh rezeki ini semua kita serahkan pada Allah. Pasangan pengantin baharu Fatah Amin dan Amira Othman mengaminkan doa peminat yang tidak sabar melihat mereka dikaruniakan cahaya mata. Fatah berkata dia dan isteri menyerahkan soal jodoh dan rezeki kepada Allah. Kita aminkan, serahkan kepada Allah. Soal jodoh dan rezeki kita serahkan pada Allah. Apabila sampai masanya, ada insya-Allah, jawabnya pada majlis resepsi di Pusat Konvensen Melawati di sini malam tadi. Ditanya pendapatnya apabila ada yang menggelarkan majlis perkahwinan mereka sebagai Wedding of the Year, Fatah hanya mahu memberi yang terbaik dalam menyambut keluarga mertuanya dari Johor Bahru. Apabila ada yang cakap macam tu, tentunya kami gembira. Sebenarnya kami beri yang terbaik majlis perkahwinan ini umpama kami beri balik kepada keluarga yang datang. Macam majlis di Kuala Lumpur kami sambut dan raikan keluarga Amira serta sahabat handai. Kalau mereka gembira dan mengatakan majlis kami umpama Wedding of the Year, kami bersyukur, apa yang penting semua orang gembira, katanya. Fatah berkata, ada satu lagi majlis resepsi dirancang bersama peminat bulan depan. Sementara itu, majlis resepsi Fatah dan Amira malam tadi disifatkan peminat seperti konsert apabila penyanyi nama besar tanah air dan dari Indonesia diundang menghiburkan tetamu. Antara penyanyi yang menyumbangkan suara mereka adalah bidu wanita negara, Datuk Siti Nurhaliza, Dayang Nur Faiza, Hel Husaini, Aina Abdul dan Cakra Khan, Wani Hasrita dan Irfan Haris. Pasangan Fatah dan Amira diijab kabulkan pada majlis tertutup pada 14 September lalu di sebuah resort di Selangor, iaitu pada ulang tahun ke-35 bintang filem Pendekar Awang, Dara Indra Gajah itu. Peminat cakap macam tu, happy lah bila ada peminat cakap macam tu. Tapi sebenarnya kita bagi yang terbaik lah, kita bagi yang terbaik. Sebab wedding ni adalah kita bagi balik lah kepada keluarga yang datang macam hari ni di KL. Kita menyambut keluarga Amira dari PJP di KL, menyambut keluarga Amira, sahabat handai, meraihkan mereka. Jadi kalau orang happy kan, sampai cakap kita bersyukur, yang penting semua orang happy. Walaupun baru beberapa minggu tapi ramai dah yang mula mendoakan untuk ialah dapat cahaya mata dan sebagainya kan. Korang sendiri ada baca kan. Jadi mungkin apa yang boleh dikatakan sikit? Kita aminkan. Saya serahkan pada Allah. Soal jodoh rezeki ini semua kita serahkan pada Allah. Dan sampai masanya ada macam sebelum ni lah kita pernah cakap, kita doakan supaya orang dapat hidayah, orang berubah kan, jadi orang yang baik-baik juga kan. Happy lah atas happiness orang lain kan. Kalau saya pun tak pasti yang mana mereka ucap, sebab kami memang to be honest, kalau social media yang itu negatif tu kita pun tak nak tengok lah kan. Kita pun tak tengok. Sebab kita pun rasa itu adalah sesuatu, betul lah, itu pendapat mereka lah kan. Kita nak post kata semua orang, kita tak mampu kan. Tapi yang penting kita tak berbuat jahat dengan orang, kita tak dengki kat orang, malah kita mendoakan mudah-mudahan yang tak happy tu dia akan happy kan. Jadi Allah pun bagi dia happy, sebab dia happy untuk orang kan. So kita tak berapa bother lah, sebab kita pun nak hidup dengan aman dan damai. Bermakna kamu berdua tidak terjejas langsung pun dengan kata-kata orang itu, maksudnya kan? Kita tak baca. Hidup kita bukan busy depressed manusia lah kan. Kita pun ada urusan lain. Kita ingin hidup tenang dan kita tak nak lah benda yang tak perlu, unnecessary pada saya tidak perlu kita layan lah kan. Betul. Sebab di luar bidang kuasa kita untuk buat orang kita. Kita buat baik kita semua.